Menyesal pun ada guna tingkap besar macam ni. Susah nak cuci bang. Tengok dah kotor dah. Ada cara tak macam mana kita nak cuci tingkap ni? Tada! Nah ni nampak? Kita basahkan macam ni. Lepas tu dia boleh perah macam ni. Dia cucilah. 1, 2, 3, 4, 5. Repeat sampai kering. Ini pakai ni je. Nampak? Dia boleh perah-perah sendiri. Boleh tak try cuci meja makan sekali? Boleh. Tadi anak makan tu. Sini. Saya kat sini. Gas pun boleh. Basuh. Okey, perah. Tolak aje. Meja makan tak payah pakai kain lap dah. Tu, yang bekas kopi tadi. Bekas kopi mana ni? Boleh hilang tak? Ni, buat je macam ni. Nampak? Hilang, boleh. Sesuai lah untuk meja makan yang macam ni. Cermin. Nampak hasil tu, nampak? Yang ni murah je. Kalau macam saya ambil 1, 2, 3 dapat 3 span. Yang ni dah pasang 1. Nampak ni Clean. Ni, beli ni, cabai kuning.